Andaikan saja Ramadan semua bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya tiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan ni teringat kekasih kita tu. Kasih kita Laila tu. Laila. Ente, sejak bila kita berkongsi kekasih ni ente? Ente jangan salah faham. Kekasih kita bukan Laila manusia. Laila Qadar. Lailatul Qadar, Masya Allah ente. Ana juga rindu Lailatul Qadar ente. Tapi ente, ana ada rindu satu perkara lagi ente. Udah mana? Bazar Ramadan ente. Allah, bazar Ramadan ada rindu. Tapi ente, Ramadan tiba, duit tidak ada, fulus tidak ada dah. Masalah. Ente nampak itu tuan guru. Apa? Itu tuan guru dia nampak banyak senang. Banyak fulus. Ente, kita ikutkan kita ente. Jom. Assalamualaikum Tuan Syekh. Kami daripada Nahnu dari Pejabat Agama ingin meminta sumbangan lah. Sikit saja sumbangan dalam 500. Tuan Guru, jangan risau. Kalau 500 sekian banyak, kami ada QR code. Astaghfirullahalazim. Anda berdua buat apa ni? Nahnu minta derma. Ramadan. Anda berdua ni daripada mana? Nahnu dari Pejabat Agama itu. Pejabat agama? Ya. Apa bukti anda berdua ni daripada pejabat agama? Alamak. Anda berdua jangan main-main. Ben kita gagal nanti. Hai, salam. Ana bilang wahid isnain salasa, kita ghaib. Wahid isnain salasa. Anda berdua. Berdua. Tangkap mereka. Pandai anda berdua ya. Wahid isnain salasa ghaib. Masya Allah. Anda baru tanya sikit, anda berdua dah lari. Anda berdua goy kah? Goy. Anda kata anda dua daripada pejabat agama kan? Anda nak uji sikit. Sebelum tu anda nak tanya dulu. Anda ni nama apa? Ana FM. Afan, Masya Allah. Anda pula? Ana Adi. Subhanallah. Oh, inilah Afandis Kamar. Oh, pegawai. Catat mereka. Afandis Kamar. Lah ni anak tanya. Rukun iman ada berapa anda berdua? Ada 10. 13. 10 13, 10. Rukun iman ada update kah? Anda berdua tahu tak ada firman Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang macam anda berdua ni? Ada Ustaz. Adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun. Sadaqallahul azim. Artinya, terkutuklah orang-orang yang berdusta, iaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian. Anda berdua dengar tak? Anda berdua tak takut ke azab kat sana tu? Takut. Dan ni, ana bagi anda berdua dua pilihan saja. Pertama, anda berdua masuk penjara. Yang kedua, anda berdua ikut ana kutip derma. Nak ikut Ustaz. Apa? Masuk penjara? Dan ni anda berdua berdiri. Pegawai, beli berendar dulu. Jom anda berdua. Berhenti. Ya. Ustaz ni ada atas itu. Ada tuan guru Ustaz. Masya Allah. Itu tuan guru mungkin boleh jadi penderma kita Ustaz. Syum. Apa? Banyak fulus. Masya Allah. Yallah. Hayya. Ramadan.
Assalamualaikum Tuan Guru. Saya Ahmad, wakil pejabat agama dari daerah Sik yang sahih. No, skemar. Saya ingin memohon sumbangan sebenar ihya Ramadan Sekolah Menengah Kebahasaan Agama Kedah dengan seikhlasan ini Tuan Guru. Boleh Tuan Guru? Syukran Tuan Guru. Jom kita berdoa. Jom. Alhamdulillah. Masyuk. Kita pergi bazar lepas ni. Bazar.